Halo, Assalamualaikum. Salam. Encik Ammar Fadli. Ya. Saya dari pejabat. Awak dah ambil kursus kahwin ya? Dah. Awak ambil dekat, saya nak confirm ya? Betul. Okey, awak nak kahwin bulan 10 berapa hari bulan, boleh saya tahu tak? 11 bulan. Sekarang ni kita dah buat hari tu cek semua serbuan. Jadi mereka ada macam prosedur yang tak ikut kita punya ni lah, polisi. Jadi siapa yang ambil dalam tahun ini, sijil tu kita batalkan lah. Tentulah. Sebab apa Ustaz Cik ada perasaan apa ke dia orang buat kursus tu? Rasa saya tak ada apa Ustaz. Sebenarnya yang bagi kursus tu semua rakyat asing. Maksudnya bukan warga negara Malaysia. Bukan warga negara Malaysia. So saya kena ambil kursus lagi sekali kan? Kena ambil kursus. Saya ada satu cadangan. Kalau Encik Ammar berminat, saya pun sebenarnya ada buat kursus. Kalau boleh ambil kat tempat saya. Dekat mana tu? Ini dekat Bangsa. Dekat Bangsa yang dekat... Itu lain tu. Itu memang saya tak kawan tu. Oh, tak kawan Tak kawan tu. Sekarang ni awak dah nak kahwin. Awak ada apa-apa masalah nak consult ke dengan saya? Dari segi segala kesiapan semua, Alhamdulillah. Nak tanya juga ni, rukun nikahnya ada berapa? Rukun nikah ada 5, betul tak? Awak cek betul-betul macam tak pasti je ni. Saya tak pasti. Yang pasal mandi hadas semua dah tahu ke? Mandi hadas? Selepas bersama. Yalah. Tapi itulah mandi hadas tu awak dah belajar ke? Itu dia ada ajar. Dia ajar awak, dia mandikan awak ke? Tak ada. Kalau kat tempat saya ni, dia buat praktikal sekali. Praktikal, dia ajar sekali lah. Dia ajar sekali. Kalau tak tahu dia mandikan awak terus. Sama. Lain macam bunyi dia. Kalau yang mandikan tu saya juga. Ustaz juga yang mandikan. Janganlah gabrak sangat kan. Sebab saya memang suka buat macam tu. Tapi laki-laki je lah, awak jangan risau. Itu yang saya nak minta Ustaz punya contact number ni. Boleh, tak ada masalah. Macam ni lah. Awak tahu nombor radio Hot FM tahu? Hot FM? Awak cakap dengan Farah Fauzana. Ya Allah. Saya ingat nak bom dia ni. Lagi 3 bulan buat hal. Jangan bom. Awak bomkan kawan awak tu. Siapa dia? Saya nak tahu siapa yang nak kena bom dengan saya. Tak apa, saya bacakan nama dia ni. Ahmad Saiful Nizam. Dia memang nak kena ni. Tapi sebelum dia kena, saya dah terkena dulu ni. Dia kena. Cuba jerit yang awak terkena. Panggilan hangit.